Selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu impian besar lah di Malaysia. Bolehkah pendidikan tinggi ni jadi percuma untuk semua? Sumber-sumber yang kita rujuk ni dia bincangkan apa yang dipanggil hakikat sebenar di sebalik cita-cita ni. Macam yang kita tahu, kan, sekolah rendah, menengah kebangsaan memang tak ada yuran. Tapi bila masuk universiti awam, ceritanya lain sikit. Yuran tahunan tu boleh jadi dari sekitar RM6,300 sampailah lebih RM32,000. Itu pun tak termasuk bidang macam perubatan. Kalau swasta, lagilah tinggi kos dia. Tekanan tu memang ada. Dari masyarakat, dari politik pun sama. Nak hapuskan yuran universiti awam ni, Perdana Menteri sendiri pun ada cakap pasal hasrat ni kan. Percuma kecuali untuk orang kaya katanya. Tapi diakuilah benda ni makan masa, bukan senang. Betul. Dan menariknya, Sarawak dah ada langkah konkret. Diorang rancang nak bagi percuma kat universiti milik negeri dorang mulai 2026 untuk pelajar yang layak lah. Menarik tu inisiatif Sarawak. Jadi, jom kita tengok lebih dalam. Apa cabaran utama yang sumber-sumber ni bangkitkan? Kita mula dengan isu duit dulu, okey? Pembiayaan. Kerajaan memang dah labur banyak untuk pendidikan. Banyak sangat. Untuk 2025 saja, kalau gabung bajet MOE dengan MOHE, jumlah dia 82.1 bilion. Ya, angka tu memang besar. Sangat besar. Tapi sumber-sumber ni persoalkan juga, efektif ke tak belanja banyak tu? Ada sebut pasal ketirisan minimum, hasil pula macam belum cukup memberangsangkan katanya. Malah, kalau kita tengok trend perbelanjaan pendidikan ni, sebagai peratusan KDNK, sebenarnya dia menurun sikit sejak 2011. Oh, menurunnya, walaupun angka mutlak naik. Ya, sebagai peratusan KDNK. Dan ini membawa kita kepada hakikat pertama lah, Tan. Beban kewangan tu, kalau nak buat percuma sepenuhnya, memang sangat-sangat besar implikasi fiskal dia. Cuba kita bayangkan sikit kos tu macam mana. Okey, bayangkan kita nak tanggung yuran lebih 681,000 pelajar kat universiti awam. Ramai tu. Itu baru yuran. Belum masuk kos sara hidup lagi. Kos sara hidup pun kena kira ya? Mestilah. Anggaran kasar 1,500 ke 2,500 sebulan seorang pelajar. Kalikan dengan jumlah pelajar tu. Memang besar angkanya. Jadi bukan soal tak nak, tapi soal macam mana nak tampung kan? Tepat sekali. Lagi-lagi bila kita tengok keadaan fiskal negara sekarang. Kita ada unjuran defisit bajet dalam 3.8% KDNK untuk 2025. Okey. Dan hutang kerajaan pun agak tinggi. Sekitar 63% KDNK tahun depan. Tinggi tu. Jadi dalam keadaan macam ni, nak cari dana tambahan yang besar, yang berterusan, tanpa naikkan cukai mendadak yang mana kerajaan nampak macam keberatan sikit, itu memang cabaran besar lah. Sebab yuran dah percuma, tapi sumber lain macam pensyarah, fasiliti, makmal, tak dapat tampung. Boleh jadi sesaklah universiti, kan? Ya, sesak. Lepas tu perhatian pensyarah pada setiap pelajar mungkin kurang. Mutu boleh terjejas. Kita risau jadi macam isu kat sekolah pula. Kekurangan guru berpengalaman sebab ramai bersara awal. Boleh jadi kat universiti juga. Ada kemungkinan. Dan isu equity, kesaksamaan tu pun, dia lebih kompleks dari sekadar yuran percuma. Maksudnya? Yuran percuma tak cukup untuk pastikan semua orang dapat peluang sama rata. Macam ni. Yuran percuma memang bantu ramai orang, tak dinafikan. Tapi dia tak automatik selesaikan halangan bukan keuangan. Contohnya, anak orang asli. Mungkin ada isu bahasa atau sekolah menengah berkualiti tu jauh sangat. Atau macam anak tanpa dokumen yang langsung tak boleh masuk sekolah formal. Betul. Yuran percuma tak sentuh isu-isu akar umbi macam ni. Dan jangan lupa hutang PTPTN tu kan. Sumber sebut angka 40 bilion prinsipal saja. Ya, 40 bilion. Itu satu peringatan penting. Walaupun yuran pengajian tu kita kata percuma, beban keuangan tu masih boleh ada. Kalau graduan kena ambil pinjaman sara hidup yang banyak, lepas tu susah pula nak dapat kerja yang setimpal dengan kelayakan. Yang membawa kita ke satu lagi. Hakikat getir yang sumber ni highlight. Pasal padanan kerja. Graduan dengan pasaran kerja. Data yang dikongsi tu agak membimbangkan jugalah. Lebih 70% graduan kita kerja dalam bidang separa mahir atau rendah mahir. 70%? Banyak tu. Ya, dan 65% pemegang ijazah pendapatan bawah RM3,000 sebulan. Jadi kalau kita bagi pendidikan percuma,
tapi tak selesaikan isu ni, Kita mungkin hanya akan tambah bilangan graduan yang, maaf cakap, underemployed atau menganggur. Kalau tak ada reformasi serentak dalam panduan kerjaya, penjajaran kurikulum dengan industri, terutamanya STEM dan TVET. macam mana pula dengan pengalaman negara lain? Ada yang dah buat. Boleh kita belajar apa-apa? Ada macam-macam cerita. Jerman, contohnya, memang terkenal universiti percuma. Tapi bila diorang cuba nak kenakan yuran balik sikit, dulu ada bantahan besar. Susah nak patah balik lah kiranya. Okey. Negara Nordik pula, macam Sweden, Norway, diorang boleh buat tapi sistem cukai diorang memang sangat tinggi. Itu sumber dana dia. Maknanya, kena ada kesediaan masyarakat untuk bayar cukai tinggilah. Betul. Chile pula, diorang cuba buat tapi terpaksa kurangkan skop sebab kos melambung tinggi sangat. Dan diorang dapati program tu kurang sangat membantu pelajar yang paling miskin sebab golongan ni biasanya dah ada bantuan lain pun. Jadi, intipatinya, benda ni mahal, rumit. Ya, dan nak jayakan dia perlukan lebih dari sekadar hapus yuran. Banyak faktor lain kena selari. Okey. Jadi, kalau nak rumuskan dari sumber-sumber ni, hakikat sebenar pendidikan tinggi percuma ni ialah kos dia sangat-sangat tinggi, ada risiko kualiti boleh jatuh, isu kesaksamaan tu lebih dalam dari soal yuran saja. Dan keperluan mendesak untuk selesaikan isu graduan tak padan dengan kerja tu. Nampak macam ada jurang besar lah antara impian murni ni dengan realiti fiskal dan sistemik yang kita ada. Sebab itulah sumber-sumber ni ada cadangkan beberapa pendekatan lain atau pelengkap. Contohnya, fokus bantuan kewangan tu biar lebih bersasar. Bagi pada siapa yang betul-betul perlu, bukan pukul rata semua dapat. Macam B40, M40 macam tu. Mungkin begitu. Atau ikut kriteria keperluan lain. Lepas tu, universiti sendiri kena proaktif cari dana tambahan. Mungkin melalui endowment atau komersialkan hasil R&D diorang. Dan usaha atasi halangan bukan kewangan tadi tu. Ya, itu kena jalan terus. Perkasa TVET juga penting sebagai laluan alternatif yang baik. Dan kalau nak teruskan juga dengan idea percuma ni, mungkin buat secara berperingkat. Macam Sarawak cuba buat tu. Kena ada penilaian rapi. Okey. Banyak benda nak kena fikir ni. Sebelum kita tutup, satu soalan terakhirlah untuk pendengar kita renungkan. Berdasarkan semua kerumitan yang kita dah bincang ni kan, kalaulah Malaysia kena atasi satu saja halangan paling utama sebelum boleh serius fikir pasal pendidikan tinggi percuma universal ni, apakah halangan tunggal tu? Adakah ia semata-mata soal duit? Atau soal nak jaga kualiti tu? Atau nak pastikan kesaksamaan yang betul-betul tulen, lebih dari sekadar yuran? Ataupun nak selesaikan dulu isu pekerjaan graduan ni? Mana satu yang patut didahulukan? Satu persoalan untuk anda fikir-fikirkan.